Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ijma' kata haram. Di sisi Ibn Hajar Al-Haytami ijma' kata haram. Jadi kalau dikata ada yang mengatakan benda khilaf, maka sesungguhnya itu satu kesilapan. Kalau ada orang kata main alat-alat muzik haram ni, dia kata benda tu khilaf ataupun dibolehkan, tu dia kata berlaku kesilapan. Betul lah. Dalam alat-alat muzik ni kebanyakannya adalah merupakan alat muzik yang diharamkan. Ada yang digunakan, tapi kebanyakannya diharamkan. Sebab tu kena jaga. Mana dalil benda ni haram ni, alat-alat muzik, dan juga kita membiarkan penyanyi-penyanyi misalnya menyanyikan lagu-lagu yang boleh menyebabkan kita ni semakin lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang walaupun lagu tu lagu ketuhanan, tapi suasana pula. Ke arti-arti kan, kadang-kadang lagu ketuhanan tapi suasana tu kita kata tak membantu untuk dia tu jadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala firman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun. Ni dalil kata haram ni. Wa minan nas, Allah Ta'ala nyatakan setengah daripada manusia. Ada setengah daripada manusia ni man yashtari lahwal hadis, mereka yang membeli asalnya, yang menggunakan perkataan-perkataan yang lahwal hadis, perkataan yang melalaikan atau perkataan yang tidak berguna, liyudilla an sabilillah, supaya menyesatkan akal manusia daripada jalan Allah, bighairi ilmin, dengan tidak ada ilmu. Ada mereka menggunakan perkataan-perkataan, menggunakan lafaz-lafaz, menggunakan lirik-lirik lagu yang mana menyesatkan akal manusia. Wa yattakhidha huzwa, dan menjadilah akal dia, dan menjadilah akal itu akal benda yang Allah-Allah, main-main, benda sia-sia, perkataan-perkataan, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Maka Allah Ta'ala menyatakan ulaika lahum azabun muhin, demikian itu adalah merupakan bagi mereka itu azab yang sangat-sangat menghinakan. Jadi yang mentafsirkan ayat ni, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis, yang kata ini dalil kata haram kita mendengar muzik dan bermain muzik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan bahawasanya ayat ini ditujukan khas kepada pemain-pemain dan pendengar-pendengar muzik. Orang yang main dan juga penggemar-penggemar muzik dan juga pendengar-pendengar muzik. Dan kata Hasan al-Basri, ayat wa minan nasi man yashtari lahwal hadis ini adalah diturunkan oleh Allah Ta'ala ialah untuk berkenaan dengan menceritakan tentang pengharaman muzik. Dan lagi Nabi SAW menyatakan la tabi'ul qainati wa la tashtaruhunna wa la tu'allimuhunna wa la khaira fi tijaratin fihinna wa tamanuhunna haramun. Rawat Tirmizi. Nabi mengatakan la tabi'ul qainat, jangan kamu menjualkan akan penyanyi-penyanyi perempuan. Alat-alat permainan kau zaman kita ni apa dia? Tali-tali kesek ke tak ada, dan kesek. CD-CD pun tak ada sekarang. Maksudnya suara-suara perempuan ni. Kan kalau perempuan biasa pun haram kita dengar dengan kita kata nada-nada yang boleh menarik perhatian haram. Apatah lagi dalam bentuk lagu ni, maka mereka akan buat yang terbaik lah. Maka diharamkan. Wala tashtaruhunna, dan jangan beli oleh kamu. Kalau kita kata lagu-lagu tu lah, kalau dulu kita tak ada, kita kata kaset ke apa ke dulu, jangan beli benda ni. Sebab kita orang dulu, orang zaman-zaman jahiliah dulu, penyanyi ni boleh beli. Hidup di kaset, beli penyanyi tu di rumah. Dulu kadang-kadang gelek boleh tengok dalam rumah tu. Bukan tengok siaran langsung kat TV, siaran langsung kat TV tu. Walaupun siaran langsung nak pegang tak boleh. Kalau kita pegangkan kaca TV tu lah, dah pegang tangan, ni boleh beli dulu. Sedap juga dulu. Boleh buat di rumah.
Dan wala tu'allimuhunna, dan jangan kamu mengajarkan dekat mereka itu, jangan ajar. Ni ada akademi tertentu ajar bagian jadi penyanyi-penyanyi, melahirkan pelapis-pelapis penyanyi, pelapis-pelapis pemuzik. Kita mak ayah suka sangat dah anak dia penyanyi ya. Tepuk tangan kita. Tu. Tengoklah anak cucu kita, kalau umur setahun dua tu boleh joget berendari, suka kita. Siapa tepuk tangan tu pergi. Siapa tepuk tangan tu sukanya anak cucu boleh joget. Tu. Wala khaira fi tijarati fihinna. Nabi mengatakan tidak ada kebaikan, tidak ada kebajikan pada perniagaan mereka itu. Tak ada apa-apa kebaikan rasa. Wa thamanuhunna haram. Bermula harga, nilai yang mereka itu adalah haram. Kita jual beli itu pokoknya haram. Kalau kita sebagai penjual, penyanyi ataupun kita jual alat muzik, kita sendiri haram. Hasil itu haram. Bukan kalau semata-mata kita beli. Contoh kita kata saya beli ni bukan nak main. Saya beli alat muzik ni tujuan apa? Nak simpan, nak lawa, tak atas gobok ke, atau tempat-tempat tinggi dalam rumah kita. Maka hukumnya haram sebab apa? Sebab masuk kata mensia-siakan harta. Sia-sia je kita berkata. Sedangkan benda tu benda membawa kepada haram. Walaupun kita tak petik sekalipun, walaupun kita tak main sekalipun, beli itu, diri beli itu haram dah. Masuk kata benda sia-sia, tak ada manfaat, tak ada faedah. Boleh kita nak beli benda sia-sia? Benda kalau kita nak beli benda tak ada manfaat? Tak boleh. Tu. Jadi masuk kata kita sia-siakan akal harta, hukumnya adalah haram. Apatah lagi kalau kita main, tak ada faedah kita gantung, kita letak di rumah kita alat-alat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.